Hai korang, kek yang aku order dah sampai. Panas lagi kau. Kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada budak pun nak makan juga tau. Jom kita rasa. Ni lah kek yang aku cakap aku order kat Kemaman tu. Nanti aku sertakan dia punya nama Facebook dengan nombor WhatsApp dia. So kalau korang nak order, korang boleh pergi PM dia, okay? Jadi sekarang ni kita nak rasa dulu. Aku sebenarnya dah lama tak makan coklat moist ni. Kek coklat moist. Nama dia kek coklat moist. Dia terasa tu. Dia punya coklat tu melimpah lah. Banyak. Anak aku pun suka. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kek dia lembut. Lepas tu tak manis sangat. Tak pahit sangat. Ngam lah. Cukup-cukup semua. Lepas tu dia punya coklat tu sedap tau. Coklat cair dia ni. Tak terlampau cair. Lepas tu tak terlampau pahit pun. Manis sangat pun tidak. Kalau korang yang jenis tak suka makan kek coklat moist manis-manis, korang boleh ambil yang ni. Kita nak bagi budak tu rasa. Dia suka kek coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Budak-budak tak pada tipu. Sedap tak? Okay, sedap. Nampak? Sedap lah tu. Nampak? Kalau korang suap apa-apa kan, rasi dia macam tu, maknanya sedap lah tu. RM13 satu bekas. Coklat cair dia ni.